Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Adnan, nombor matrik 076464. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada tugasan yang kedua di bawah tajuk Mughalatah Mantiq. Baiklah, kita lihat kepada maksud mughalatah. Mughalatah bermaksud kesalahan dalam membuat hujah atau kesimpulan yang kelihatan benar tetapi sebenarnya salah dari sudut mantik. Dan seterusnya kita lihat kepada contoh mughalatah yang boleh saya berikan di sini ialah Ali berkata kita perlu kurangkan penggunaan telefon supaya lebih fokus belajar. Dan rakannya membalas, maaflah, siapa yang nak percaya kata-kata kau sendiri selalu main game dalam kelas. Maksudnya di sini ialah rakannya tidak menjawab isu kurangkan telefon penting atau tidak, tetapi menyerang peribadi Ali. Ini adalah mughalatah yang dikatakan sebagai serangan individu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada proses mantik yang terlibat. Yang pertama ialah mulahazah, iaitu pemerhatian. Pemerhati melihat bahawa hujah Ali berkaitan isu akademik, tetapi jawapan rakannya lari daripada isu sebenar, iaitu dengan menyerang watak Ali. Contohnya, dia kritik Ali bukan mengkritik nilai idea yang datang daripada Ali. Yang kedua ialah furud ilmiah, iaitu hipotesis. Berdasarkan pemerhatian, kita membina andaian bahawa jawapan rakannya mungkin mengandungi kesilapan logik kerana tidak menjawab hujah sebenar. Oleh yang demikian, hipotesis yang boleh kita keluarkan di sini ialah bahawa telah berlakunya mughalatah yang menyerang kepada peribadi. Proses yang ketiga ialah burhanah, iaitu pembuktian. Hujah asal Ali, kurangkan telefon, fokus meningkat. Maka jawapan daripada rakannya, Ali tidak layak cakap sebab perangainya. Jadi pembuktian di sini ialah jawapan tersebut tidak menolak hujah Ali secara rasional. Ia hanya menyerang karakter, bukan logik hujah. Maka ia adalah kesilapan mantik yang dipanggil sebagai mughalatah. Yang demikian, rumusan ringkas yang boleh kita buat di sini ialah jenis mughalatah yang terlibat ialah mughalatah berkenaan dengan serangan peribadi. Kesalahan ialah menyerang orang bukannya idea. Dan yang ketiga ialah salah dari segi mantik, tidak menjawab premis, tidak boleh menghukum konklusi. Contoh, siapa nak percaya Ali, dia sendiri tak fokus, yang seperti kawannya katakan. Oleh itu, kesan daripada itu hujah jadi tidak sah ataupun kita panggil sebagai fasid ad-dalil.